Assalamualaikum guys, welcome back. Aku rasa setakat ni aku tak pernah dengar lagi lah benda-benda yang elok berkait dengan Mamat seorang ni. Kalau nama dia naik, mesti statement dia sama ada bodoh ataupun bongkak. Pilih salah satu je. Macam tu juga dengan isu paling baru ni yang mana ianya berkait dengan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Nga Komeng. Siapa? Mamat ni sebelum ni dia pernah backup Teong King Sing berkait dengan isu arak. Dan paling baru ada satu insiden waktu announcement pasal kempen I Like You. Basically macam itulah. Salah satu inisiatif kerajaan dalam kempen Tahun Melawat Malaysia 2026 yang katanya nak buat so-called parade ala-ala Disneyland katanya. Tapi tak kisahlah apa benda yang diorang nak buat pun, sebab yang penting ialah bila kata waktu conference ada wartawan duk tanya menteri ni kenapa tak guna bahasa Melayu untuk kempen, dan ini jawapan bodoh sombong menteri tu. That this is Visit Malaysia year, tahun 2026. Okay? You have to learn how to come out from your comfort zone. Ini target kita adalah pelancong dari seluruh dunia. Sekiranya kita tidak dapat menguasai bahasa Inggeris, so that we must make sure that every tourist come here will have a sense of belonging. Okay? Kita menghormati bahasa kebangsaan sudah tentunya. So saya harap saudara jangan jadikan ini satu isu. Which media you come from? Putusan Malaysia. I will remember, I will call your chief editors. I don't want you to come here and then highlight the thing, you spoil the entire thing. I will hold Putusan, I will call your chief editors. Alright, because this is national interest. Bana lah dia punya national interest katanya. Dia sekarang ni kalau kata tak boleh cakap bahasa Inggeris, maksudnya sekarang ni kita punya negara tak boleh jual lah. Kita tengok sendirilah. Aku sekarang ni sebab aku dekat dalam bidang hiburan kan, jadinya aku boleh kaitkan benda-benda yang berkait dengan hiburan lah. Sebagai contoh kita tengok Bollywood, dorang menyanyi, dorang punya filem-filem yang terkenal sebelum ni semua pun 100% bahasa Hindustan. Tak ada pula dorang masukkan dekat dalam tu elemen-elemen bahasa Inggeris untuk make sure yang dorang punya filem, dorang punya industri ni dikenali satu dunia semua ke tak ada. Orang kenal Shah Rukh Khan bukan disebabkan dia berlakon dengan James Bond, bukan disebabkan dia berlakon dekat dalam Hollywood kan semua ke, bukan. Tapi disebabkan dia bawa elemen-elemen Hindi, bawa elemen-elemen India dekat dalam filem dia, dan itulah dia Shah Rukh Khan yang kita kenal. Kita pergi pula dekat Hong Kong, kalau kata kita tengok, diorang terkenal sebab apa? Bukannya diorang terkenal disebabkan diorang berlakon cakap-cakap guna bahasa Inggeris, tapi disebabkan kehebatan diorang dekat dalam dunia filem Hong Kong tu, ramai pelakon-pelakon Hong Kong yang dipanggil untuk berlakon pula dekat Hollywood. Kita tengok Jackie Chan masa first time dia masuk pergi ke Hollywood tu, dia memang sepatah haram bahasa Inggeris pun dia tak tahu. Tapi orang ambil dia sebab apa? Sebab skill, sebab dia punya factor, X factor tu. So tiba-tiba sekarang ni kau nak cakap pasal sense of belonging pula. Sense of belonging apa kau lah. Dia gini aku cuma tak faham lah sekarang ni apa yang salah dengan soalan wartawan tu sampai kau nak kena ugut dia macam tu sekali. Kepala bana lah kebebasan bersuara. Kalau kata kita tanya soalan logik, kau pula beria kau nak ugut sampaikan kau nak jumpa bos dia macam semua. Kalau tanya aku, tak ada masalah pun kalau kata kau nak pakai bahasa Melayu. Kat bawah tu kau letaklah translation bahasa Inggeris ke bahasa apa benda yang kau nak letak. Yang kau ni bodoh sangat sampai tahap budak intern ni dah. Kenapa? Macam budak baru satu semester masuk universiti, lepas tu dah kena paksa buat praktikal, lepas tu bila kata kita campak masalah dekat dia, dia tak reti dah nak berfikir secara kritis. Solution dia simple je. Let's say kalau kata kita nak betul-betul mematabatkan bahasa Melayu, orang datang ke Malaysia ni sebab dia nak feel, dia nak rasa culture dekat Malaysia ni. Kalau setakat kata dia daripada Amerika, dia fly pergi ke Malaysia hanya untuk dia tengok benda yang dia boleh tengok dekat New York, baik dia pergi lepak kat New York je. Aku tak kisah pun dia nak buat macam kata parade macam dekat New York ke, dia nak buat macam Disneyland ke whatever semua ke, kau nak buat kau buat, tak ada masalah. Tapi apa salah soalan kenapa tak memartabatkan bahasa Melayu, kenapa tak guna bahasa Melayu, kenapa tak guna bahasa Malaysia? Apa benda yang kau nak trigger sangat dengan benda tu? Aku harap sangat benda ni Perdana Menteri tolong ambil serius. Menteri macam ni dia sebenarnya merosakkan image negara je. Dari cara jawab tu pun kita dah nampak dah dia punya bongkak tu macam mana. Untuk pengundi pula, kita dah ada satu lagi list yang kita boleh masukkan untuk kita sidai masa PRU nanti. Serius tak aku cakap, aku benci gila dia punya respon. Serius apa yang kau bengkak sangat, apa yang kau bengkek sangat dengan bahasa Melayu tu pun aku sendiri pun tak faham. So kat sini aku nak tanya, apa pula pandangan korang? Cuba korang komen dekat orang bawah ni. Dan hai kata pepantun, mulut manis jadi umpan, sampai bersujud jiwa terserah, menteri sampah jadi pilihan, rosak negara tergadai maruah. Dan kalau korang suka konten dia dalam channel ni, please consider to subscribe
subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Audio yang korang dengar ni datang dari Boya Magic, iaitu mic keluaran terbaru daripada Boya. Aku memang puas hati gila. Dan yang bestnya, Boya Magic ni dia boleh transform kepada 4 situasi. Dia boleh jadi shotgun mic, dia boleh jadi lavalier, dia boleh korang gunakan untuk desktop, PC ataupun korang pacak dekat kamera korang. Saiz dia kecil, compact, mudah dibawa ke mana-mana, lebih kurang sama macam korang bawa pen korang aja. Dan korang boleh gunakan mic ni sehingga 31 jam. Harga dia pun sangat murah dan berbaloi untuk korang beli. Korang boleh dengar sendiri, dia punya sound dia memang perfect.